Ramai yang bertanya, berapa sebenarnya hasil jika kita konsisten menyimpan emas setiap bulan? Hakikatnya, jika anda menyimpan 1 gram emas setiap bulan, selepas 10 bulan, anda sudah boleh memiliki sekeping gold bar 10 gram. Begitu juga jika anda menyimpan 2 gram setiap bulan. Selepas 10 bulan, anda sudah boleh mengeluarkan gold bar 20 gram dalam bentuk fizikal. Dengan simpanan tersebut, nilainya bukan kecil. Gold bar 10 gram hari ini bernilai sekitar 5,700 lebih. Manakala 20 gram pula mencecah sekitar 11,000 lebih. Persoalannya, jika jumlah ini disimpan dalam bentuk wang tunai, adakah ia mampu bertahan selama tempoh tersebut? Realitinya, kebanyakan orang sukar untuk menyimpan dalam bentuk duit kerana ia mudah digunakan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya habis tanpa disedari. Berdasarkan pengalaman membimbing penyimpan emas, majoriti yang gagal menyimpan duit berjaya membina simpanan apabila mereka menukarkan kaedah kepada emas. Setiap kali menerima gaji, mereka terus mengalihkan sebahagian pendapatan kepada simpanan emas melalui akaun Gate Public Gold. Dengan hanya minimum RM100, sesiapa sahaja boleh mula menabung mengikut kemampuan masing-masing. Sama ada 1 gram, 2 gram atau jumlah tertentu setiap bulan. Yang penting ialah fokus kepada pertambahan gram. Apabila gram mencukupi, simpanan tersebut boleh dikeluarkan dalam bentuk fizikal mengikut sasaran. Cukup 4.25 gram boleh keluarkan 1 dinar. Cukup 10 gram boleh keluarkan gold bar 10 gram dan seterusnya. Dengan disiplin dan konsisten, simpanan kecil akan berkembang menjadi aset yang bernilai tinggi. Menabung emas bukan sahaja mudah, malah membantu mengawal kebocoran keuangan dan membina simpanan yang lebih kukuh untuk masa depan. Bagi yang berminat untuk bermula, boleh isi borang daftar untuk bantu mulakan simpanan emas. Dan saya akan guide satu persatu. So tuan-puan, mulakan hari ini sedikit demi sedikit sehingga kita boleh capai 1 kilo. Semoga bermanfaat.